A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Kalau ada yang tak cukup nafas, kita boleh berhenti kat sini. Sal Bani Israel je. Kita buat nafas pendek pula Sal Bani Israel. Maaf Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ini nak ikut ya Ustaz? Buka suara ya Ustaz? Boleh. Ini diam je. Okay. Nanti bahagian kedua, yang angkat tangan ataupun yang pilih untuk baca hari ini, baru kita akan minta dia baca, kita semak. InsyaAllah. Okay. Saya tunjukkan bacaan saja. Okay. Tadi bacaan panjang, bacaan pendek, kita berhenti kat Israel. Lepas tu mulakan balik. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Maaf Ustaz, suara Ustaz macam tenggelam timbul. Ustaz betul Ustaz. Betul lah Kurang jelas Ustaz. Ustaz, suara macam tak keluar kadang. Assalamualaikum Ustaz. Umi pun dengar yang sama. Terima kasih sebab respon. Okay. Okay. Kalau macam ni dengar okey tak? Dengar Ustaz, dengar. Terang Ustaz. Okay. Sebentar. Okay, kita mula sekali lagi. Mungkin ada masalah mikrofon ke? Baik. Sal Bani Israel. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Okey tak? Tenggelam timbul lagi.
Okey dah Ustaz. Dah okey Boleh. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Dah okey dah Ustaz. Alhamdulillah. Terang Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Sebentar Okay. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Okay, kalau nak join kita punya kelas, yang menonton dekat kita punya channel YouTube, boleh lihat dekat bahagian description tu, ada link untuk masuk kita punya kelas Google Meet ni, insyaAllah. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyi. Ya, ini kalau tak cukup nafas berhenti kat wahidah aja. Kanan nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما
اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله
الله به عليم. Ayat terakhir ni kalau tak cukup nafas, berhenti dekat min khair. Kita buat nafas pendek. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. Tarik nafas dulu. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Alhamdulillah, selesai sudah pembacaan kita, pembelajaran kita pada kali ini. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.